Chef Wan nak jual restoran dia 30 juta ringgit. Tapi orang pergi korek pi tahu nama dia tak ada dalam restoran. Maksud dia kata adakah Chef Wan ni jadi boneka sama macam kes Azmi jadi muka kepada Farm Fresh saja. Kalau kita tengok Chef Wan ni orang kenal lah kan. Tahun 2000 ke atas dia ni celebrity chef Malaysia. Muka dia ada kat mana-mana. Basically ikon kepada makanan Malaysia adalah Chef Wan. So Chef Wan ni dia ada idea untuk buat restoran makanan Melayu tapi 5 star. Industri F&B yang berani masuk dalam segmen makanan Melayu premium, Chef Wan saja. Melayu premium mana ada player. Tak ada siapa berani. Bila aku tengok tahun lepas depa dah buat sale saja dekat 60 juta ringgit. So memang powerful lah jual makanan Melayu kot. Orang jual tepi jalan nasi kerabu, cucuk udang, tapi dia boleh jual cucuk udang RM50, RM60 laku. Orang main beli makan. Sedap. Bila ada satu tawaran depa nak beli company dia, Chef Wan, dengan 30 juta ringgit. Okey lah kan dia boleh buat sale dekat 60 juta, orang nak beli 30 juta. So netizen buat apa, mereka pun nega pun tak, makan pun mungkin tak pernah, tapi komen jauh lebih pandai kan. Dia pergi korek kata, hak ni tak ada pun nama Chef Wan, dia jadi boneka kena tunggang dengan investor Cina. Sama macam Azmi Farm Fresh. Tapi struktur dia, setiap restoran satu company. So Chef Wan ada nama dalam 5 syarikat tu, 20%, 20%, 20%, 20%. Hak ni lah parent company yang restoran dia duduk di bawah. Made Food ni lah own Chef Wan punya restoran. So nanti nak jual senang, tak payah jual asing-asing, jual seketui. Bijak cara dia urus bisnes tu, dia dah susun saham dia. Walaupun syarikat parent dah jual, dia masih ada pegangan.